Guys, so hari ni 29 hari bulan, tepat jam 12 kan, dah jadi 30 hari bulan. Kita orang nak balik kampung. Nak balik kampung guys. Tengok ni guys. Tengok guys, barang-barang guys. Dah sepenuh-penuh tidak guys. Okay guys, so kita akan bergerak InsyaAllah jam tepat pukul 12 pasal nak elak jam. Okay. You sure ke tak jam? Tak tahu. Saya rasa jam tak jam. Jam. Ayu ni post dia kata jam. Dah. Dah. Oh, tengah relax. Tengah dia tertidur dah. Kuih-kuih raya semua dah? Mari kita. You ready, Ba? Okay guys, insyaAllah sama-sama kita doakan agar perjalanan kita dipermudahkan. Amin. Dan dilindungi sentiasa insyaAllah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita berada di mana, Ba? Tanjung Agas. Mencari lemang. Misi kita sekarang adalah untuk mencari lemang. Tadi kita dah jumpa dalam 5 buah kedai yang meniaga lemang. Memang terang-derang kedai dia. Sekarang ni kita plan untuk cari kat depan-depan sikit lah. Okay? Hopefully ada lah. Hopefully ada lah jangan terlepas pula lemang tu. Ni ada asap Ni ada asap ni. Oh tu kat belah dalam sana. Kita kalau boleh cari yang belah kiri kita je senang. Okay guys, rasanya kita dah jumpa dah yang jual lemang ni. Tapi kita nak tanya dululah, betul ke dia berniaga kan? So kita tengok dulu guys. Assalamualaikum. Bang ni berniaga bang bukan. Sebab tadi kat depan tu macam dia orang makan sendiri. Boleh lah kalau macam tu ingat nak beli lah. Boleh. Tengok guys, lemang guys. Okay, alhamdulillah dah jumpa dah. Lemang. Ni dia guys. Tempahan lemang dan rendang guys. Okay guys, jadilah proses buat lemang bakar lemang, buat lemang lain. Daun apa? Daun lirik. Daun lirik. Lemang daun lirik. Daun nak sebut demam lah. Itu dia guys. Sebenarnya seronok bakar-bakar lemang ni Akak dah berniaga dah 13 tahun dah. 13 tahun. Kat sini. Wah. Saya ni baru first time nak balik Melaka. Saya lalu sini. Selalu memang ikut highway, tapi diorang kata tadi highway jam. Oh yalah. Tu yang kita orang ikut ikut dalam lah. Yalah, dah 13 tahun dah sini. Besok memang padu lah tempahan. Ada dalam dah 20 hari lebih lah. Tengok guys, setahun sekali apa-apa pun kita tengok daun lirik. Apa daun apa? Daun lirik. Daun lirik ni macam mana lemang dia punya pergi. Ni kejap lagi ni kita tunjuk. Okay guys, selesai dah membeli lemang. Tapi tak cukup, kita kena beli lagi. Okay, let's go. Kita jumpa lemang yang kedua. Kenapa? Sabar, cepat je lah. Tak tengok on. Sekejap lah bang, sekejap. Dah. Okay guys, so kita jumpa lemang yang kedua. So yang ni kita nak tengok dekat akademi depan, betul-betul depan akademi laut ni. So jom kita terjar berada ni. Assalamualaikum. Alhamdulillah jumpa juga lemang ni kosong ni kosong ni masih tengah bakar guys. Duduk kat api tu tengah lemang baru dah ambil gambar. Betul. Woi, sepanah-panah tidak ni. Tu dia guys, tengok brother-brother kita ni tengah masak lemang guys.
Aku daripada sini je aku dah terasa bahang dia. Assalamualaikum guys. Sekarang pukul 3.09 pagi. Kita sekarang ni pergi dekat asam pedas selera Hantuah. Ya Allah, mengantuknya apa ya Allah. Tapi nak buat macam mana malam raya kan? Menghadap je. Ini dia guys. Kedai asam pedas selera Hantuah. Let's go, jom kita tengok apa yang ada dekat kedai ni. Okay. Saya pun nak nasi lemak juga. Tapi lah. Tak pernah asam pedas tete. Nasi lemak biasa ke nasi lemak ayam? Nasi lemak chicken chop, chicken grill? Tak nak, biasa je. Nasi lemak biasa. Tapi asam pedas tete. Telur mata. Ni dia guys. Telur mata. Hantuah pernah makan sini guys. Tadi lalu kat kampung Hantuah. Ha? Oh dah tak buka? Ha? Tete lauk abang. Oh. Ha. Tete lauk. Itu je. Kopi lah. Sangat barai guys. Pukul 3. Sekejap lagi lepas tu kita nak masuk homestay. Lepas tu baru kita nak rest. So tadi lemang pun dah dapat. So sekarang ni nak pergi kena sahur. Lepas sahur boleh balik rest dan tidur. Lepas tu besok kita buat agenda untuk raya pula. Okay. Asam pedas Nalar ke Hantuah punya. Hantuah pernah makan kat sini guys. Sebab tu dah. Okay lah, bukti Hantuah pernah makan kat sini. Asalnya sudu ni dia straight. Apabila Hantuah dah hirup asam pedas tu, sap dia bengkok terus. Inilah tanda-tanda yang Hantuah dah pernah hirup asam pedas kat sini guys. Ada masa. So bayi tengah tidur. Okay, Assalamualaikum guys. So sekarang ni sebenarnya dah pukul 4 pagi. Dah pukul 4 pagi. Tapi budak-budak ni macam pukul 8 malam cantik. Kau pergi dodoi ikan kucing ni kenapa? Dia nak comel. Dodoi ikan pula cantik. So sekarang ni kita nak balik ke homestay. Okay, apa-apa kita tengoklah sekejap lagi kita nak balik homestay. Nak rehat-rehat. Okay, so macam mana makanan tadi? Alhamdulillah, makan selemak dengan asam pedas pokok. Balik kampung. Baru nak meraya Melaka. Tak ada, kita lalu dalam. Tak jam kan jalan tadi? Oh, tak perasan jalan jam ke tak? Dia tak perasan. Jalan jam ke tidak dia tak perasan. Laju kejap-kejap buka mata tu kosong je jalan. Cantik. Okay, Cik Okay. Okay guys, let's go. Tak, kalau libas tu tak tebing tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap, dah bilik tu asal? Nombor 3 ada nombor ke? Mana nombor? Jom. Oh, ada number. Ada number. Masuk bilik. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni, korang tidur sini. Okay, ambil barang. Dia jaga adik mama ambil barang. Hai. Kenapa you bangun yang pertama? Orang lain semua tengah tidur lagi tau. Ni jalan. Nak beri kolam. Tidak mandi tak?
Tina medical lab. Kunci tak? Oh, tak kunci. Jom, jalan. Ini view dia waktu pagi. Oh, pampers bayi dah tu dalam kereta semalam. Dia ada pumpkin. Okay, ini view dia kat belakang ni ada barbecue corner. Kena brush teeth dulu. This is the barbecue pit. Oh, Bushu parking separuh dalam macam tu. Hancur. Masing-masing dah excited. Tak payah pakai lah. Tak payah. Masing dah excited. Duduk dulu. Okay, peace. 1, 2, 3, peace. 3. Angkat tangan atas. Woo, macam tu. Woo. Macam. Ni kalau hijau tu dia detect. Kalau yang tak detect. Tu. Baik. Tak senyum pun. Wah. Abah dengan kuali. Apa tu, Bang? Turun bawah. Turun bawah. Ni menu kita. Wow. Ini nak masak apa? Masak apa? Kari kambing kita. Tengok budak-budak kat luar. Mana? Hilang tadi orang. Banyak tajam tu. Weh. Wah, lemak bang. Ada lagi. Misal. Sikit lagi. Aduh. Tapi. Ya, diorang tak puasa. Tak puasa. Kau jangan berpeluh-peluh, Zayat. Kau puasa. Okay guys, alhamdulillah daripada pukul 9 pagi tadi kari kambing. Tapi kita rupa dia sekarang dah macam sup kambing. Tengok ni nampak macam sangat mengiurkan guys. Mantap guys. Tak lekang pandang. Tak lekang pandang Kacau puasa kan. Dengan baju tak cukup kain tu. Astagfirullahaladzim. Tengah-tengah Kau menuduh aku ni Kata nak pandang mana? Pandang speaker. Kata pada Volkswagen. Pada apa ketiak dia? Astagfirullah. Kambing sudah siap. Go. Tu, ni. Tunggu bola. Daging sate guys. Bukan biasa-biasa guys. Ini macam benda wajib untuk family kita orang. Setiap kali raya mesti kena ada benda lah ni. Kalau tak ada rasa macam tak lengkap lah raya tu. So kita orang pula nak pergi cari barang-barang nak pergi cari air lah, apalah. Kejap lagi dah nak berbuka ni kan. So kau mesti tanya apa pasal serabut rambut aku ni. Pasal aku susah payah buat kerja daripada tadi.
Cuci kolam. Pernah dengan bembongak boleh tak? Oh, tak ada? Ha? Bangun je dia rakam. Bangun je dia rakam. Was a bit too strong. Too strong. Tak ada bola pun? Masak. Apa dia? Ha? Tak, maksudnya Aku nak masak, kau kata tak payah berkelicau rumah. ni aku bukan dia tak suka masak. Dia jarang masak, tapi sebab kalau sekali dia masak memang sedap. Apa dia? Sebab tu aku tak bagi dia masak. Yang ini pun si Faiz dia buat. Godek-godek aje. Wah, semalam yang baba angkat bawa masuk dalam kereta tu semua. Itu je. Habis tak ada lah, tak ada kena-mengena lah dalam benda ni. Tak ada lah bawa sekerat pinggang je. Jangan masuk mulut. Makanan sudah terhidang. What's that? What's that? It's a long chain. Long cham? It's not a long chain. Long cham is a handbag. No, it's Yo. Ini air. It's dia air tau, bukan tina tau. Tu asal dia jangan cuka ke tina ke. Agency ya? Mana lagi? Satu lagi. Long. Sini. Ni apa tu tarik? Nasi Arab. Ada sopir tak payah. Ada tu. Lampu tu. Alhamdulillah, berbuka guys. Kali ni puasa rasa lain macam sikit Macam tak rasa. Tidur je. Ada air jagung satu bawang. Let's go. Kalau tekan. Boleh? Abang kontrol tekan ni je. Okey. Dah. Tak pusing. Dah. Bunga api tu macam bunga api macam tak. Hello. Kita nak buat apa sekarang? Sedap. Dia tak fish detect. Yang first tau. Besok kita akan bakar yang gempak gila. Besok. Kami berwarna rich brown. Hari kemenangan. Dia cakap aku punca segalanya. Allah. Tak payahlah. Kena ulur lah. Awkward lah. Harian. Panas-panasan. Panas-panasan ni naik. Sekarang kita menyejuk hubungan di tahu.